Sebelum menjadi negara Turki moden, ia pernah menjadi pusat kepada sebuah empayar yang sangat besar. Inilah Empayar Uthmaniyah. Pada zaman kegemilangannya, ia menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Afrika Utara dan Eropah. Ia bertahan lebih daripada 600 tahun sebelum akhirnya berakhir dan digantikan oleh Republik Turki pada tahun 1923. Namun, Empayar Uthmaniyah tidak bermula sebagai sebuah empayar yang besar. Ia hanya bermula sebagai sebuah wilayah kecil di Anatolia, kawasan tanah besar yang kini membentuk Turki. Untuk memahami bagaimana ia terbentuk, kita perlu melihat kembali kepada bangsa Turkik. Bangsa Turkik terdiri daripada banyak kumpulan yang mempunyai bahasa dan budaya yang saling berkaitan. Pada zaman dahulu, sebahagian daripada mereka tinggal di padang rumput yang luas di Asia Tengah dan pedalaman Asia. Selama berabad-abad, terdapat kumpulan-kumpulan yang berpindah lebih ke barat. Sebahagian daripada mereka menetap berhampiran Laut Caspian dan Laut Aral, dan antara yang paling penting ialah bangsa Turki Oghuz. Daripada kumpulan inilah lahirnya keluarga Seljuk. Nama ini diambil sempena Seljuk, seorang ketua suku yang berpisah daripada kumpulan asalnya dan membina kuasa sendiri. Anak-anak dan cucu-cucunya yang memperluaskan wilayah mereka. Akhirnya, Empayar Seljuk pun terbentuk. Semasa mereka berkembang di Parsi, yang kini merupakan sebahagian daripada Iran, budaya Parsi dan cara pentadbiran mereka sangat mempengaruhi Seljuk dan mereka juga menerima Islam. Menjelang abad ke-11, Seljuk telah menjadi salah satu kuasa terkuat di rantau itu. Di barat wilayah mereka, terdapat Empayar Bizantin. Empayar Bizantin ialah bahagian timur bekas Empayar Rom Dan ibu kotanya ialah Konstantinopol, bandar yang kini dikenali sebagai Istanbul. Seljuk dan Byzantine mula bertembung kerana kedua-duanya mahu menguasai Anatolia. Pada tahun 1071, mereka bertemu dalam pertempuran Manzikert. Tentera Seljuk dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Tentera Byzantine pula dipimpin oleh Maharaja Romanos keempat. Maharaja Byzantine telah dikalahkan dan ditawan oleh Seljuk. Seljuk tidak terus menguasai seluruh Anatolia hanya kerana satu pertempuran. Tetapi kerana mereka telah mengalahkan Maharaja Bizantin, Kerajaan mereka menjadi lemah. oleh itu, lebih banyak bahagian Anatolia terbuka. Ini membolehkan para pahlawan Turkik dan keluarga mereka masuk. Akhirnya, Kesultanan Rom terbentuk di Anatolia. Perkataan Rom merujuk kepada tanah bekas Empayar Rom atau Byzantine. Ia adalah sebuah negeri yang diperintah oleh Turki Seljuk yang berpusat di Anatolia. Tetapi apabila memasuki abad ke-13, Kesultanan Rom menjadi lemah disebabkan oleh masalah dalaman dan pencerobohan Mongol. Apabila ia menjadi lemah, Anatolia terbahagi kepada banyak wilayah kecil yang dipanggil Beylik. Beylik ialah sebuah kawasan kecil yang diperintah oleh seorang bey atau ketua tempatan. Salah satu beylik ini diperintah oleh Osman. Hanya sedikit maklumat yang pasti tentang kehidupannya. Ini kerana banyak cerita tentang beliau ditulis selepas tempoh masa yang lama. Namun beliau diiktiraf sebagai pengasas keluarga yang akan menjadi dinasti Uthmaniyah. Nama Uthmaniyah Berasal daripada nama Osman. Wilayah kecilnya terletak di barat laut Anatolia, berhampiran sempadan Empayar Byzantine. Lokasinya sangat strategik untuk pengembangan. Kawalan Byzantine di beberapa kawasan berdekatan sudah lemah. Jadi pengikut Osman perlahan-lahan berjaya mendapatkan tanah. Selepas beliau meninggal dunia, anak-anaknya dan pemerintah seterusnya meneruskan usaha pengembangan. Mereka tidak hanya bergantung kepada kekuatan tentera mereka. Mereka juga bersekutu dengan pemimpin tempatan dan melibatkan orang dari pelbagai kumpulan serta agama dalam kerajaan mereka. Disebabkan perkara ini, negeri kecil Uthmaniyah berkembang dengan pesat. Dahulu, ia hanyalah salah satu daripada banyak negeri di Anatolia. Tetapi sedikit demi sedikit, ia mengatasi pesaing-pesaingnya. Pada tahun 1331, Uthmaniyah berjaya menawan Nicaea, sebuah bandar Byzantine yang penting yang kini dikenali sebagai Iznik. Kemudian, mereka juga menyeberang ke Eropah dan mula mengambil wilayah di Balkan. Balkan ialah sebuah wilayah di tenggara Eropah yang merangkumi kawasan seperti Greece, Bulgaria dan Serbia. Mereka juga berjaya menawan Adrianopol yang kini dikenali sebagai Edirne. Bandar ini dijadikan ibu kota kerajaan Uthmaniyah sementara mereka terus berkembang di Eropah. Lama-kelamaan, Empayar Byzantine semakin mengecil. Dahulu, wilayahnya sangat luas. Namun, menjelang abad ke-15, hanya tinggal beberapa wilayah sahaja yang masih dimilikinya. Yang paling penting ialah Konstantinopel. Bandar ini sangat penting kerana terletak di antara Eropah dan Asia. Ia juga mengawal laluan penting kapal-kapal antara Laut Hitam dan Laut Mediterranean. Konstantinopel dilindungi oleh tembok yang tinggi dan tebal. Banyak angkatan tentera telah cuba menakluki bandar ini selama berabad-abad, tetapi kebanyakannya gagal. Pada tahun 1451, Mehmed II sekali lagi menjadi Sultan Uthmaniyah.
Walaupun masih muda, tujuannya sangat jelas. Dia mahu menakluki Konstantinopel dan menjadikannya pusat kepada Empayar Uthmaniyah yang sedang berkembang. Dia menyediakan tentera yang besar, kapal-kapal dan meriam-meriam yang kuat untuk memusnahkan tembok kota itu. Kepungan bermula pada April 1453. Kepungan ialah tindakan mengelilingi sebuah kota oleh tentera untuk menghalang kemasukan makanan, orang dan bantuan sambil terus menyerang kota tersebut. Beberapa minggu, meriam Uthmaniyah membedil tembok-tembok kota itu. Bahagian yang rosak pula berulang kali dibaiki dan dipertahankan oleh pihak Byzantine. Maharaja Byzantine yang terakhir ialah Konstantin XI. Bilangan tenteranya sangat sedikit berbanding tentera Uthmaniyah yang besar. Namun begitu, beliau tetap berada di dalam kota dan membantu mempertahankannya pada 29 Mei 1453. Mehmed melancarkan serangan besar terakhir. Tentera Uthmaniyah berjaya menembusi pertahanan dan memasuki kota. Konstantin XI terbunuh semasa bertempur, walaupun lokasi sebenar kematiannya tidak dapat dipastikan. Di sinilah berakhirnya Empayar Bizantin. Mehmed II menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru Empayar Uthmaniyah. Kerana kejayaannya, beliau dikenali sebagai Mehmed Penakluk. Beliau tidak membiarkan kota itu kekal musnah dan kosong. Beliau membawa masuk orang Islam, Keluarga Kristian dan Yahudi untuk sekali lagi meningkatkan populasi dan menghidupkan semula perniagaan. Salah satu bangunan terpenting di kota itu ialah Hagia Sophia. Ia dibina oleh Maharaja Byzantine Justinian pertama pada abad ke-6 sebagai sebuah gereja Kristian yang besar. Namun, selepas Uthmaniyah menakluk Konstantinopel, mereka menjadikannya sebuah masjid. Menara-menara tinggi di sekelilingnya hanya ditambah pada pelbagai zaman di bawah pelbagai pemerintah Uthmaniyah. Tidak semuanya dibina serta-merta selepas penaklukan. Penaklukan Konstantinopel telah memberikan Empayar Uthmaniyah ibu kota yang kuat dan lokasi penting di antara Eropah dan Asia. Namun ini hanyalah permulaan kepada peluasan yang lebih besar. Di bawah pemerintah-pemerintah seterusnya, empayar ini akan berkembang lebih luas, sehingga menguasai beberapa bandar paling penting, laluan perdagangan dan tanah di dunia. Dan inilah dia, penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 hanyalah permulaan kepada peluasan yang lebih besar bagi Empayar Uthmaniyah. Di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II, orang Uthmaniyah dengan pantas mengambil wilayah baru di Anatolia dan Balkan. Baginda berjaya menakluk baki wilayah Bizantin di Greece serta Empayar Trebizond di pesisir Laut Hitam. Tentera baginda juga berjaya menawan Bosnia dan memperkukuhkan kawalan Uthmaniyah di Albania. Di utara, orang Uthmaniyah turut berjaya menundukkan Khanat Crimea. Khanat Crimea ialah sebuah negeri yang diperintah oleh orang Tatar Crimean di semenanjung Crimea di bahagian utara Laut Hitam. Disebabkan ini, Empayar Uthmaniyah lebih menguasai laluan perdagangan di Laut Hitam. Apabila Mehmed mangkat pada tahun 1481, empayar itu telah berkembang dengan begitu luas, anaknya, Bayezid II, menggantikan baginda sebagai sultan. Pada zaman pemerintahan Bayezid, Empayar Uthmaniyah berperang dengan Republik Venice. Venice ialah sebuah negara perdagangan yang berkuasa di Itali yang menguasai beberapa pulau dan laluan perdagangan penting di Laut Aegean. Selepas beberapa tahun peperangan, Uthmaniyah berjaya menawan beberapa pelabuhan dan semakin mengukuhkan kuasa mereka. Selepas Bayezid, anaknya Selim pertama menjadi sultan. Pada tahun 1512, beliau mula-mula berhadapan dengan Empayar Safavid, sebuah kerajaan yang berkuasa berpusat di Parsi atau kini dikenali sebagai Iran. Uthmaniyah dan Safavid bermusuhan kerana kedua-duanya ingin menguasai Anatolia Timur dan bahagian lain di Timur Tengah, selain berbeza dari segi fahaman utama dalam Islam yang mereka anuti. Selepas itu, Selim menghadapi Kesultanan Mamluk. Mamluk ketika itu memerintah Mesir dan Syria. Mereka juga menguasai Hejaz, wilayah di Arab yang menempatkan Mekah dan Madinah. Pada tahun 1516, tentera Uthmaniyah telah mengalahkan Mamluk di Syria. Pada tahun berikutnya, mereka sekali lagi dikalahkan dalam pertempuran Redania berhampiran Kahirah. Akibatnya, Syria, Mesir dan Hejaz jatuh di bawah Empayar Uthmaniyah. Penaklukan kawasan-kawasan ini telah memberikan Uthmaniyah wilayah yang lebih luas, lebih banyak kekayaan dan kawalan ke atas laluan perdagangan yang penting. Di bahagian barat Afrika Utara yang berpihak kepada Uthmaniyah ialah Komander Laut Khaireddin Barbarossa. Barbarossa ialah seorang komander Muslim yang berkuasa dan menguasai sebahagian besar Algeria. Beliau mengiktiraf kuasa Sultan Uthmaniyah sebagai balasan untuk sokongan dan perlindungan empayar. Apabila Selim meninggal dunia pada tahun 1520, beliau baru sahaja memerintah selama lebih kurang 8 tahun. Namun dalam tempoh yang singkat itu, beliau hampir menggandakan kekuatan empayar Uthmaniyah. Yang menggantikan beliau ialah anaknya, Sulaiman pertama. Beliau lebih dikenali sebagai Sulaiman yang Agung. Di Eropah,
Beliau digelar The Magnificent kerana keluasan kuasa dan kekayaannya. Di dunia Uthmaniyah pula, beliau dikenali sebagai Kanuni atau The Lawgiver kerana beliau telah memperbaiki banyak undang-undang empayar. Beliau memerintah dari tahun 1520 hingga 1566. Pada zaman pemerintahannya, empayar Uthmaniyah mencapai kemuncak kekuatannya. Pada tahun 1521, beliau telah menakluk Belgrade, sebuah bandar penting yang kini terletak di Serbia. Pada tahun berikutnya, beliau berjaya menawan Pulau Rhodes daripada Kesatria St. John. Kesatria St. John ialah sebuah kumpulan tentera Kristian yang menggunakan Rhodes sebagai pangkalan untuk menentang kapal-kapal Muslim di Mediterranean. Pada tahun 1526, tentera Uthmaniyah telah mengalahkan Hungary dalam pertempuran Mohács. Raja Hungary telah terbunuh dalam pertempuran itu dan sebahagian besar kerajaannya jatuh ke dalam kawalan Uthmaniyah. Selepas itu, tentera Sulaiman sampai ke Vienna, ibu kota Austria sekarang. Mereka cuba menawan kota itu pada tahun 1529 tetapi gagal kerana cuaca buruk, masalah bekalan dan pertahanan Vienna yang kukuh. Walaupun mereka gagal di Vienna, empayar Uthmaniyah tetap menjadi salah satu empayar terkuat di Eropah dan Timur Tengah. Di sebelah timur, Sulaiman juga berperang dengan empayar Safavid. Uthmaniyah berjaya menawan Baghdad dan sebahagian besar Iraq. Mereka juga memperluaskan pengaruh mereka di semenanjung Arab dan berhampiran Teluk Parsi. Di Mediterranean, Tentera Laut Uthmaniyah semakin kuat di bawah pimpinan Hayreddin Barbarossa. Uthmaniyah juga berjaya menawan Tripoli di Afrika Utara pada tahun 1551. Menjelang akhir pemerintahan Sulaiman, empayar Uthmaniyah menguasai wilayah yang luas, dari Hungari hingga Mesir dan dari Algeria hingga Iraq. Salah satu sebab kejayaannya ialah ketenteraan yang teratur dan terancang. Terdapat pasukan berkuda atau askar yang menunggang kuda. Terdapat juga infanteri atau askar yang bertempur di darat. Mereka juga mempunyai meriam besar dan angkatan laut yang kuat. Antara askar paling terkenal dalam empayar Uthmaniyah ialah Janissary. Janissary ialah infanteri terpilih yang berkhidmat secara langsung kepada Sultan. Ramai daripada mereka diambil sejak kecil daripada keluarga Kristian di Balkan, di bawah sistem yang dipanggil Devshirme. Mereka dipisahkan daripada keluarga mereka. Di bawah pemerintahan Uthmaniyah, mereka dipaksa memeluk Islam dan dilatih sebagai askar atau pegawai. Sistem ini sangat membebankan dan dipaksakan kepada keluarga yang kehilangan anak. Namun, sebahagian daripada kanak-kanak yang diambil ini berjaya mencapai kedudukan tinggi dalam ketenteraan dan kerajaan. Latihan dan disiplin Janissary sangat ketat. Mereka juga mahir menggunakan senjata api. Sebab itu, mereka menjadi bahagian penting dalam kejayaan tentera Uthmaniyah. Sambil empayar terus berkembang, semakin banyak juga negara berkuasa yang mereka lawan. Di Mediterranean, salah satu pesaing terbesarnya ialah Spanyol. Pada masa itu, Spanyol menguasai sebahagian besar selatan Itali dan beberapa pulau penting. Mereka juga bekerjasama dengan negara Kristian lain untuk menghalang perluasan tentera laut Uthmaniyah. Pada tahun 1565, Uthmaniyah cuba menakluki Malta. Malta ialah sebuah pulau kecil, tetapi penting di tengah-tengah laut Mediterranean. Pulau ini dikawal oleh Kesatria St. John. Kumpulan yang sebelum ini telah diusir oleh Uthmaniyah dari Rhodes. Kubu-kubu mereka dikepung dan diserang oleh pasukan Uthmaniyah yang besar. Namun, pertahanan para kesatria dan penduduk tempatan sangat kuat. Bantuan juga tiba dari Sisili. Selepas beberapa bulan pertempuran dan ramai yang terkorban, tentera Uthmaniyah berundur. Pertempuran ini dikenali sebagai Kepungan Besar Malta. 6 tahun kemudian, tentera Uthmaniyah dan satu pakatan besar Kristian sekali lagi bertempur dalam pertempuran Lepanto. Ia berlaku pada tahun 1571, berhampiran Greece Barat. Spanyol, Venice, negara Paus dan beberapa lagi kuasa Kristian lain telah bergabung tenaga. Angkatan laut mereka Dan kumpulan itu dikenali sebagai Liga Suci. Lebih 400 kapal dan puluhan ribu askar serta pelaut terlibat dalam pertempuran itu. Armada Uthmaniyah telah dikalahkan dan banyak kapal mereka musnah atau dirampas. Ini adalah kemenangan besar bagi Liga Suci kerana ia membuktikan bahawa tentera laut Uthmaniyah boleh ditewaskan dalam satu pertempuran besar. Namun, ia tidak sepenuhnya mengakhiri kuasa Uthmaniyah di Mediterranean. Empayar itu dengan cepat membina armada baru dan terus mengawal banyak tanah serta pelabuhan. Namun begitu, peristiwa di Malta dan Lepanto menunjukkan bahawa perluasan empayar Uthmaniyah juga ada hadnya. Ia masih kuat, tetapi tidak lagi mampu menakluk semua kawasan yang diinginkannya. Selepas kekalahan dalam pertempuran Lepanto, empayar Uthmaniyah tidak menjadi lemah sepenuhnya. Sebaliknya, ia mengalihkan perhatian ke Eropah Tengah. Halangan terbesar kepada perluasan empayarnya ialah Vienna, ibu kota Austria. Vienna sangat penting kerana ia menghalang laluan ke bahagian Eropah yang lebih dalam. Empayar Uthmaniyah pertama kali cuba menakluk Vienna pada tahun 1529, tetapi gagal. Selepas lebih 150 tahun,
mereka mencuba sekali lagi. Pada tahun 1683, satu tentera besar Uthmaniyah mengepung Vienna. Ia dipimpin oleh Wazir Agung Kara Mustafa Pasha, pegawai tertinggi dalam kerajaan Uthmaniyah di bawah Sultan. Beberapa minggu berturut-turut, tentera Uthmaniyah menyerang kota tersebut. Namun sebelum mereka sempat menawan Vienna, satu tentera gabungan Kristian tiba untuk membantu. Ini termasuk tentera dari Poland yang dipimpin oleh Raja John III Sobieski. Pada 12 September 1683, tentera bantuan menyerang kem tentera Uthmaniyah. Sebahagian besar serangan terakhir dilakukan oleh beribu-ribu pasukan berkuda. Tentera Uthmaniyah tewas dan terpaksa berundur. Kekalahan ini merupakan titik perubahan yang penting. Ia tidak serta-merta menamatkan Empayar Uthmaniyah, tetapi di sinilah mereka mula kehilangan banyak wilayah di Eropah. Pada tahun-tahun berikutnya, Austria, Poland, Venice dan Rusia bekerjasama menentang Uthmaniyah. Mereka berjaya merampas semula banyak tanah di Hungary dan Balkan. Sementara musuh-musuhnya semakin kuat, kerajaan Uthmaniyah juga berdepan dengan masalah dalaman. Dahulu, Sultan sendiri yang mengetuai kempen ketenteraan dan membuat keputusan penting. Tetapi lama-kelamaan, lebih banyak tugas telah diserahkan kepada Wazir Agung dan pegawai-pegawai lain. Wazir Agung ialah seperti Perdana Menteri bagi Empayar. Beliau menguruskan banyak urusan harian atas nama Sultan. Ini tidak bermaksud semua sultan yang seterusnya adalah lemah atau malas. Tetapi apabila Empayar semakin berkembang, ia menjadi semakin sukar untuk dikawal dari ibu kota. Wilayah yang luas itu telah dibahagikan kepada beberapa wilayah yang ditadbir oleh gubernur dan ketua tempatan. Mereka mengutip cukai, menguatkuasakan undang-undang dan menyediakan askar kepada kerajaan pusat. Tetapi kerana ada wilayah yang jauh, pemerintah tempatan juga mendapat kebebasan yang besar dalam pentadbiran. Pelbagai agama dan kumpulan tinggal di dalam Empayar. Islam adalah agama keluarga pemerintah, tetapi ramai Kristian dan Yahudi kekal dengan kepercayaan mereka sendiri. Mereka dibenarkan mempunyai gereja, sinagog, pemimpin agama dan komuniti sendiri. Tetapi kedudukan mereka tidak setaraf dengan orang Islam. Mereka mempunyai cukai khas dan beberapa had di bawah pemerintahan Uthmaniyah. Ramai pelarian Yahudi dari Spanyol diterima oleh Empayar Uthmaniyah selepas mereka diusir dari sana pada akhir abad ke-15. Ramai antara mereka menetap di bandar-bandar seperti Konstantinopel dan Thessaloniki. Mereka menjadi bahagian penting dalam perniagaan, perubatan, pembuatan produk dan perdagangan. Empayar Uthmaniyah juga memperoleh pendapatan besar daripada laluan perdagangan yang menghubungkan Asia, Timur Tengah dan Eropah. Sutera, rempah, kain dan produk lain dari India, China dan Parsi turut melalui bandar-bandar ini. Namun, perdagangan dunia telah berubah. Negara-negara Eropah telah menemui laluan laut mengelilingi Afrika. Perdagangan di Lautan Atlantik juga semakin berkembang selepas mereka menakluki tanah-tanah di Amerika. Disebabkan ini, lebih banyak kapal tidak lagi perlu melalui laluan perdagangan lama yang dikawal oleh Uthmaniyah. Perdagangan di Empayar itu tidak lenyap sepenuhnya, tetapi kepentingannya sebagai laluan antara Asia dan Eropah telah berkurangan. Pada masa yang sama, sains dan pembuatan senjata berkembang dengan pesat dan industri di beberapa negara Eropah. Uthmaniyah juga cuba menggunakan pengetahuan dan teknologi baru. Namun, perubahan sering berlaku dengan perlahan kerana kekurangan wang, penentangan daripada beberapa kumpulan berkuasa dan masalah dalam pemerintahan. Disebabkan ini, jurang antara Empayar Uthmaniyah dan pesaing Eropahnya semakin melebar sedikit demi sedikit. Rusia dan Austria menjadi ancaman yang lebih besar. Mereka merampas beberapa wilayah Uthmaniyah berhampiran Laut Hitam, Kaukasus dan Balkan. Kaukasus ialah wilayah di antara Laut Hitam dan Laut Kaspian. Di Afrika Utara pula, pemerintah tempatan masih terus mengiktiraf Sultan Uthmaniyah. Namun dalam hal pemerintahan sebenar, mereka lebih bebas untuk membuat keputusan sendiri. Ini termasuk para pemimpin di Algeria, Tunisia, Libya dan Mesir. Jadi, pada akhir abad ke-18, Empayar Uthmaniyah masih besar di peta. Tetapi kawalannya ke atas semua wilayah tidak lagi sekuat dahulu. Apabila memasuki abad ke-19, beberapa pemimpin Eropah memanggilnya sebagai orang sakit Eropah. Ini bermakna mereka melihat Empayar itu semakin lemah dan mungkin boleh dirampas wilayahnya. Salah satu pemberontakan besar yang pertama bermula di Serbia pada tahun 1804. Serbia pada masa itu adalah sebahagian daripada Balkan yang dikuasai oleh Uthmaniyah. Orang Serb tempatan memberontak kerana penderaan oleh beberapa askar Uthmaniyah dan keinginan mereka untuk mempunyai kerajaan sendiri. Namun, ini belum membebaskan Serbia sepenuhnya. Namun, pemberontakan itu menunjukkan bahawa semakin ramai orang di Balkan bersedia untuk melawan demi membebaskan diri daripada pemerintahan Uthmaniyah.
Dan dalam tahun-tahun berikutnya, empayar itu berdepan dengan pemberontakan dan pencerobohan berturut-turut serta kehilangan wilayah yang semakin melemahkannya. Apabila memasuki abad ke-19, wilayah empayar Uthmaniyah terus berkurangan. Pada tahun 1821, orang Yunani bangkit menentang pemerintahan Uthmaniyah. Mereka dibantu oleh Britain, Perancis dan Rusia yang juga mempunyai kepentingan sendiri untuk melemahkan kuasa Uthmaniyah di rantau itu. Selepas beberapa tahun peperangan, Greece diiktiraf sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1830. Beberapa bulan kemudian, Perancis pula menyerang Algeria. Akibatnya, empayar Uthmaniyah kehilangan kawalan sepenuhnya ke atas kawasan itu dan penjajahan Perancis yang panjang di Algeria pun bermula. Pada masa itu, Rusia juga semakin kuat dan ingin meluaskan pengaruhnya berhampiran Laut Hitam. Namun, Britain dan Perancis tidak mahu empayar Uthmaniyah runtuh sepenuhnya kerana mereka bimbang Rusia akan menjadi terlalu berkuasa. Jadi, semasa Perang Crimea, dari 1853 hingga 1856, mereka berpihak kepada Uthmaniyah menentang Rusia. Pihak mereka menang, tetapi ini hanya berjaya melambatkan kemerosotan empayar buat sementara waktu. Pada dekad-dekad berikutnya, wilayah-wilayah di Balkan semakin mendapat kebebasan. Ini termasuk Serbia, Romania, Bulgaria dan Montenegro. Pada awal abad ke-20, Itali pula memperoleh Libya. Albania juga menjadi negara merdeka. Sementara itu, wilayah-wilayah ini hilang daripada Uthmaniyah. Hampir semua wilayah yang masih tinggal di Balkan telah hilang. Disebabkan kekalahan yang berterusan, ramai pegawai muda dan intelektual menuntut perubahan dalam kerajaan. Antara mereka ialah kumpulan yang dikenali sebagai Turki Muda. Mereka bukan satu kumpulan yang tunggal. Mereka terdiri daripada askar, aktivis politik dan intelektual yang mempunyai pandangan berbeza-beza. Namun, mereka bersatu dalam keinginan untuk mengehadkan kuasa sultan dan mengembalikan perlembagaan serta parlimen. Pada tahun 1908, mereka melancarkan revolusi dan Sultan Abdul Hamid II terpaksa mengembalikan kerajaan berperlembagaan. Namun, ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah empayar. Perebutan kuasa, pemberontakan dan kehilangan wilayah terus berlaku. Akhirnya, Jawatan Kuasa Perpaduan dan Kemajuan menjadi berkuasa dalam kerajaan, organisasi politik utama yang berasal dari Gerakan Turki Muda. Apabila Perang Dunia Pertama bermula pada tahun 1914, empayar Uthmaniyah berpihak kepada Jerman dan Austria-Hungari. Para pemimpin Uthmaniyah berharap mereka dapat mendapatkan semula beberapa wilayah yang hilang dan menghalang peluasan Rusia. Mereka mencapai kejayaan besar dalam kempen Gallipoli pada tahun 1915. Pasukan Britain, Perancis, Australia dan New Zealand gagal menguasai laluan penting menuju ke Konstantinopel. Namun di bahagian lain empayar, tentera Uthmaniyah berundur secara beransur-ansur. Pada tahun 1916, pemberontakan Arab bermula. Menentang pemerintahan Uthmaniyah, ia dipimpin oleh Sharif Hussein dari Mekah dan anak-anaknya. Dengan bantuan Britain, salah seorang pegawai British yang membantu pemberontakan ialah T.E. Lawrence, yang dikenali sebagai Lawrence of Arabia. Beliau bukanlah orang yang memulakan atau mengetuai pemberontakan itu secara bersendirian. Pada masa ini juga berlaku salah satu bahagian paling gelap dalam sejarah empayar Uthmaniyah. Bermula pada tahun 1915, kerajaan Uthmaniyah telah mengusir sejumlah besar orang Armenia dari rumah mereka. Ramai yang dibunuh, meninggal dunia akibat kelaparan, penyakit dan keletihan yang teruk semasa dipaksa berjalan ke padang pasir Syria. Ramai sejarawan dan negara mengiktiraf peristiwa ini sebagai genosid Armenia. Menurut Museum Memorial Holocaust Amerika Syarikat, sekurang-kurangnya 664,000 dan mungkin mencecah sehingga 1.2 juta orang Armenia telah meninggal dunia. Kerajaan Turki pula menolak penggunaan istilah genosid. Apabila tiba tahun 1918, empayar Uthmaniyah tidak lagi mampu meneruskan peperangan. Sekutu mereka, Jerman dan Austria-Hungari, telah tewas, manakala pertahanan mereka di Timur Tengah juga telah runtuh. Selepas penyerahan diri, Britain, Perancis, Itali dan Greece telah menakluki pelbagai bahagian wilayah Uthmaniyah. Bekas wilayah mereka di Iraq, Palestin, Syria dan Lubnan diletakkan di bawah kawalan Britain dan Perancis. Negara-negara pemenang juga merancang untuk membahagikan Anatolia. Tentera Yunani telah menakluki bandar Smyrna yang kini dikenali sebagai Izmir pada Mei 1919. Disebabkan perkara ini, Perang Kemerdekaan Turki pun bermula. Perjuangan ini dipimpin oleh Mustafa Kemal, seorang bekas jeneral Uthmaniyah yang kemudiannya dikenali sebagai Ataturk. Beliau dan rakan-rakannya telah menubuhkan sebuah kerajaan nasionalis baharu di Ankara. Mereka tidak mengiktiraf kerajaan Uthmaniyah yang lemah di Konstantinopel. Kerajaan itu pernah bekerjasama dengan negara-negara yang menjajah empayar tersebut. Pada mulanya, tentera Yunani berjaya mara jauh ke Anatolia. Namun pada tahun 1921 dan 1922, pasukan nasionalis Turki berjaya membalas dan mendapatkan semula wilayah mereka. Mereka berjaya mengalahkan tentera Yunani dan memaksa pasukan asing berundur dari sebahagian besar Turki. Pada 1 November 1922, kerajaan nasionalis telah menghapuskan kesultanan.
Di sinilah pemerintahan Sultan Uthmaniyah berakhir sepenuhnya. Pada 24 Julai 1923, Perjanjian Lausanne telah ditandatangani. Perjanjian ini mengiktiraf kemerdekaan dan sempadan utama negara Turki yang baharu. Ankara dijadikan ibu kota pada 13 Oktober. Selepas itu, pada 29 Oktober 1923, Republik Turki secara rasmi diisytiharkan. Mustafa Kemal menjadi presiden pertamanya. Empayar Uthmaniyah tidak lenyap secara tiba-tiba hanya kerana satu peperangan. Ia perlahan-lahan menjadi lemah akibat kehilangan wilayah, pemberontakan, masalah dalam kerajaan, kebangkitan kuasa-kuasa saingan dan kekalahan dalam Perang Dunia. Bermula dari wilayah kecil milik Osman, ia berkembang ke 3 benua dan memerintah selama lebih 600 tahun. Tetapi akhirnya, empayar itu digantikan oleh sebuah negara baharu. Turki moden lahir daripada baki tanahnya. Ia tidak lagi diperintah oleh Sultan, sebaliknya oleh sebuah kerajaan republik baharu yang berpusat di Ankara.